Jadi sini saya listkan beberapa petua ataupun perkara yang saya lakukan dan saya sangat galakkan untuk anda lakukan. Dua perkara yang saya akan tekankan, perkara yang perlu anda lakukan, dan satu lagi perkara yang perlu anda jangan lakukan. Pertama sekali, di bawah perkara yang perlu anda lakukan, pertama-tama sekali anda kena jadikan talian TuneTalk Tone Excel ini sebagai keperluan. Sebab apa? Sebab saya tak pernah jumpa sesiapa yang menyertai program networking ini ataupun apa-apa program yang serupa ini, kalau produk disertainya itu tidak dijadikan produk keperluan, mereka akan berjaya. Saya tak pernah jumpa orang yang akan berjaya jika produk yang ingin dipasarkan bukan merupakan produk keperluan mereka. Saya ambil contoh di sini beberapa perkara yang saya dapati sering berlaku. Contoh dia adalah seorang rakan saya tu, dia join program Tone Excel ini, dia begitu excited. Bila dia dah sertai, dia tanya dengan saya, Cik Mazlan, bisnes ni maintain berapa? Saya kata maintain RM20 sahaja. Okey, dia kata. Dia ada pegang satu handphone lain lah daripada telco lain, XXX. Ini. Jadi sebelum ini, setiap bulan dia top up pada handphone ni sebanyak RM100. Lalu dia sertai program ini, TuneTalk ni, TuneTalk Tone Excel ini. Dia pakai line TuneTalk. Dia dengar saya beritahu minimum top up RM20, dia pun top up RM20. Apabila dia faham sedikit, dia pun terus sponsor orang lain. Tanpa dia sadari, dia transfer juga mentality yang dia ada. Dia pun sponsor orang lain. Awak elok sertai program ni, ini boleh buat duit ribu-ribu ya. Ni ada orang panggil saya Mr. Ribu-ribu. Boleh sertai program ni ribu-ribu, dapat banyak duit. Jadi orang lain pun tanya, saya dah ada handphone. Tak apa, dia kata, kamu top up je RM20, yang lain tu top up lah. Jadi apa yang dia buat, kawan ni tiap-tiap bulan dia top up RM20 TuneTalk. Dekat telefon lagi satu, dia top up RM80. Jadi dalam masa yang sama, dia transfer dia punya ideologi dia tu kepada dia punya downline. Downline dia pun adalah pakai, seorang pakai DG lah katakan, seorang pakai Maxis, okay, seorang pakai Celcom. Okey, tiap-tiap bulan katalah mereka pun top up RM100, sini pun top up RM100, dan TuneTalk mereka top up RM20. Ini mereka ni level pertama. Level pertama kawan ni dapatlah 6%. Jadi seorang ni dia dapat RM1.20. Bila 3 orang, komisen pertama dia dapatlah RM3.60. Jadi apabila orang-orang ini pun mempunyai mentaliti yang sama, mereka cuba sponsor orang lain pun top up RM20. Kalau sini ada 3 orang juga, level kedua baru dia dapat 60 sen satu level sebab 3%. Okey. Level ketiga baru dapat RM1.80. Level pertama habis dah 1 bulan. Level kedua baru masuk bulan kedua. Jadi bulan kedua dia dapat, yang ini dah jadi bulan kedua dapatlah RM7.20. Jadi bulan kedua dia dapat, komisen dia adalah RM9. RM9 kau rakan-rakan semua. Tone Excel tak bayar komisen lagi. Dia bayar cukup RM30. Dia kumpulkan. Kalau lepas ni network ini tidak bergerak, nak dapatkan 30 ni, 9 kali 3 27. 4 bulan. 4 bulan baru dia layak mendapat komisen. 9 kali 4 36, baru lebih RM30. Jadi komisen bayar bulan kelima, 21 hari bulan. Mana ada orang tahan buat bisnes 5 bulan baru dapat RM36. Kesudahnya yang ini tidak akan bergerak. 5 bulan lama tuan-tuan. 5 bulan dapat pencen RM36, orang tak akan buatnya. Apabila yang atas ni mati, yang bawah ini pun meninggal dunia. Yang ini pun meninggal dunia. Sebab apa? Upline dia dah tak buat. Yang upline dia mengharapkan downline berkembang hebat, tetapi dia tidak sedar bahawa dia telah transferkan satu knowledge yang salah. Jadi kalau nak sponsor orang, kalau sebelum ini mereka top up 100, suruh mereka top up RM100 juga. Kita tidak akan menambahkan beban mereka. Dan biasanya kalau saya nak sponsor orang, saya tanya sama ada dia sanggup menjadikan line TuneTalk ini sebagai line utama. Handphone yang lain sama ada port in atau buang. Single line, hanya pakai satu. Kalau tak sanggup, tak payahlah. Kalau mereka masih nak fikirkan nak gunakan yang secondary. Sebab apa? Kalau mereka sertai program Tone Excel ini, sangat-sangat sukar untuk mereka berjaya. Jadi perkara pertama,
Kalau nak sponsor orang, sanggup tak nak jadikan line TuneTalk ini sebagai line utama, ataupun hanya pakai satu? Kalau mereka tanya, oh payah juga sebab apa ni, saya ada nombor-nombor lama lagi. Transfer lah, buat port in. Oh nak buat port in payah sebab ini bukan nama saya. Buang SIM card tersebut, pakai line TuneTalk, dia akan dapat nombor baru. Saya tak maulah sebab saya sayang nombor itu. Okey, kalau tak nak, tak mengapa. Sebab kalau anda sertai ini, sangat sukar untuk anda berjaya. Okey, jadi pilih sama ada nak sayang nombor lama, ataupun nak sayang nak pakai SIM card lama, ataupun nak dapat pendapatan sampingan ataupun pencen. Okeylah, dapat 1,000 lebih, 2,000, 3,000. Kalau tanya dia nak dapat 2,000 tiap-tiap bulan, sanggup tak dia buang tu? Kalau sanggup, elok buang. Kalau tak sanggup, jangan sertai Tone Excel ini, sebab nanti dia akan menyusahkan kita. Jadi langkah pertama, sebelum orang lain menjadikan produk itu produk keperluan, sebelum kita sponsor orang lain, SIM card TuneTalk Tone Excel ini mesti menjadi keperluan kita sendiri. It must become a need to us, because there is no second choice for that. Dan perkara yang seterusnya yang saya sangat tekankan untuk anda memiliki adalah email. Email ni macam handphone, alat perhubungan. Kalau tuan-tuan kata, alah saya dah susah tak ada email, saya nak beritahu, nak buat email bukan perkara yang susah, sangat mudah. Email ini adalah alat perhubungan, sama juga dengan handphone. Dia merupakan keperluan. Kalau tuan-tuan tak ada email, sama juga macam tuan-tuan tak ada handphone. Tuan-tuan bayangkan, bila ada handphone, secara tiba-tiba kita rasa dunia kita akan luas sedikit. Kita boleh call orang sana, kita boleh call orang sini. Cuba kita tak ada handphone, kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan pelik. Kita jumpa kawan tu, tuan ada handphone tak? Boleh bagi nombor handphone? Saya tak pakai handphone. Memang ia dikategorikan sebagai orang yang luar biasa dalam dunia sekarang ini. Seperti juga email. Jika anda memiliki email, tuan-tuan akan dapati secara tiba-tiba dunia kita akan semakin luas. Cuma kadang-kadang yang saya rasa pelik sedikit, ada orang tu kata dia tak pandai IT, dia tak reti internet. Tapi bila saya tanya, kadang-kadang waktu lapang pergi mana, dia kata waktu lapang saya main game, saya pergi cybercafe, saya tengok YouTube video. Saya nak beritahu itu adalah internet. Okey. Dan kalau kita ada masa untuk tengok video, tengok main game, okey, luangkan 5 ke 10 minit untuk buat email. Jangan beritahu saya kita tak ada email. Nanti kita pun termasuk dalam golongan orang yang pelik-pelik dalam dunia ni. Okey. Jadi dapatkan satu email, belajar. Tak sampai 5 minit, tak sampai 10 minit, kita boleh belajar. Kalau kita tak ada komputer, kita boleh buat di cybercafe. Cuma jangan pergi cybercafe main game. Itu saja. Alright. Okey, langkah yang kedua yang perlu anda lakukan adalah dapatkan web promosi utama. Sekiranya anda telah menyertai program ini, okey, dah ada ID tetapi belum ada website, klik di sini untuk mendapatkan web promosi utama. Saya bagi percuma, tidak kira sama ada dalam grup saya atau luar grup saya, ambillah web promosi di sini. Tujuan web promosi ini untuk memudahkan anda untuk menaja orang lain. Itu yang pertama. Kalau kita buat cara biasa, mungkin dia ambil masa, boleh. Memang boleh cara biasa. Tapi kalau ada web promosi utama, untuk daftarkan downline, untuk downline anda dapat ID, ambil masa dalam 2-3 jam sahaja. Okey. Dan tujuan web promosi utama ini adalah untuk anda memahami lebih lanjut mengenai perniagaan ini. Sebab dalam web promosi utama ini macam-macam maklumat ada. Okey, ada soal jawab. Anda boleh klik kat soal jawab. Okey. Anda ada berita, anda boleh baca tentang berita yang ada di sini, dan ada artikel-artikel yang anda boleh lihat untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknik-teknik yang saya gunakan. Okey. Jadi dengan web promosi utama ini, anda akan memahami bisnes Tone Excel ini, program Tone Excel ini dengan lebih mendalam. Itu adalah tujuan utama web promosi utama.